Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Sulong Tiba. Okey guys, ini adalah hari kedua kelahiran anak Sulong dan Tia. Konten ni saya nak tunjuk sesuatu yang indah, and ada tetamu nak datang melawat anak saya dan bini saya lah. Mungkin orang tak penting kat saya dah. Orang tengok bini dengan anak sekarang ni, sebab saya dah tak penting dah sekarang. Macam itulah. Apabila dah ada anak, ada bini, orang-orang kena datang tengok bini, tengok anak. Tak gurau je guys. Ada orang datang nak melawat. Kalau korang tahu siapa orang tu, korang kena tunggu and tengok video ni sampai habis, okey? So guys, saya nak tunjuk sikit deko sambut anak saya. Deko yang saya buat dengan Tia. Okey, ini dia guys. Ini adalah deko daripada Tia sendiri. Tia yang buat benda ni sebab dia nak harta appreciate untuk anak dia sendiri. And lagi satu, benda ni boleh buat buat kenangan buat selama-lamanya. So nanti anak saya dah besar, dia boleh buka YT saya, tengok, oh macam ni rupanya daddy dengan mami sambut dia masa dia keluar. Barulah dia happy. Cantik juga yang. Tengok, welcome to the world, Little Prince. Deko-deko dia guys. Ada baby kecil dalam tu guys. Lepas tu ada bakit-bakit sikit. Nak kata sikit pun tak sangat juga lah guys. Macam meriah saja je sini. Mak dia boleh steady guys. Boleh main phone lagi tu. Okey yang, macam mana hari kedua? Hari kedua apa? Apa ni? Perasaan saya dan keadaan saya semasa ni. Okay, so hari kedua ni rasa macam okay. Suara pun dah lain-lain sikit. Mungkin yelah tengah nak dalam recovery kan. Macam tu lah. Tak tahu nak cakap apa tu. InsyaAllah lah, doakan semoga saya cepat sembuh, baby sihat selalu. Mungkin esok dah boleh balik, dah boleh discharge. So kita duduk dekat hospital ni 3 hari 2 malam lah. Esok dah boleh balik lah. Itulah guys. So korang enjoy lah konten yang Long nak buat ni. Kita tengok siapa yang nak datang sekejap lagi. Dengar-dengar diorang nak melawat kan. So bolehlah alang-alang kita kat sini lagi. Nanti kita dah balik kita dah balik rumah, tahu pula siapa nak datang kan. So enjoy the video, okay? Jadi guys, ada lagi tattoo rupanya guys. Tattoo pun ada juga tu. Dia orang bagi. Banyak guys. Alhamdulillah lah, rezeki So sekarang ni kita perlu tunggu tetamu kita datang dan kita sambut tetamu kita dengan happy dan gembira. Okay? Kita sambut sekejap lagi. Wah, kebak. Mari tengok anak saudara live. Itu yang mari tengok kita. Ni kita pula mari tengok. Dia kena kira siapa tak ada lagi. Cuma kita sebagai tuan rumah kena sambut tetamu masuk dulu. Baru kita rekod. Tak apa kan? Kita prepare kalau rekod dulu pun. Sebab kita pun gitu juga. Kita sama. Jadi ni mari rumah lagi. Mari rumah. Kita beli. Kalau ikutkan nak mari awal jadi tadi. Cuma ada orang tu tidur. Orang tidur ni. Siapa tidur? Jadi tak tengok lagi kan? Tengok lagi kan? Tadi agak ketok kepala buat tu. Sebab ambo tutup dengan kelambu kan ni? Betul. Satu, dua. Main kat sini lah. Yes. Satu, dua, tiga. Oh, comel tengok muka. Olo, Tia. Assalamualaikum. Sulong. Sulong pok dia, sulong pok. Sulong, Tia. Olo, comel. Assalamualaikum. Ya, mak puja aku comel. Nama tak tahu lagi kan? Nama tak payah lagi. Tak payah lagi. Tahu. Laju mulut pok pun. Dia gini. Dia biasa dah kali. Dia kena pehek. Pok yang kerja. Dia biasa dah. Dalam perut pun dia dengar ada suara pok dengar dia. ada. Oh, comelnya. Tak boleh nak pergi kita dari mana-mana. Pak. Dia gini yang nak pergi boleh basuh tangan. Lepas tu pergi lah. Ada salah dah. Hello. Bibir tu pink molek. Berani pergi anak. Tengok anak orang jadi ketak. Ya. Ya. Alah, tak rapat lagi buka mata. Nak tengok muka siapa. Hati-hati. Ada konten reaction ni. First reaction Comel. Nanti tu. Net tu. Ni dulu. Kita nak tahu kau pengalaman Sulong ni kan. Memang banyaklah pengalaman Sulong. Tengok mulut. Mucung gitu. Olo macam sedih. Kat apa? Dok tunjuk pada singgah. Dia sedih. Tengok dia sedih. Pada singgah mana? Dia tengok dia sedih.
Mau Ye gege. Oh, sedu. Ni tu mari ni. Uncle Nick dengan Auntie Vera. Tak ada luar. Oh ni buka mata sebelah hari tu. Long date gapo? Panggil gapo ni? Tak apa pula ke apa boleh daddy boleh. Pilih lah, janganlah kayak gitu, mana boleh. Tapi aku duk biasa daddy. Daddy, tak apa, daddy sulung. Sulung. Okay. Chill. Daddy sulung. Sulung tu benda lain. Okay, jadi aku pelik orang tak apa kan? Tak apa. So guys, sini ada Umi sebenarnya. Pergi, nama tahu dah kan? Tak Tak ada. Nama dia Elena. Umi tengah pergi Elena. Umi sebab dia tak pernah jumpa lagi. Belum jumpa dah bulan ni. Nak sama misalnya Umi je. Nama sangat Umi dah. Umi ambil. Lepas tu Bionya 5 kilo. kita ada adik ipar kita juga lah. Nah, jaga peti. Takut dia minum ais sejuk. Takut minum ais sejuk. Patut ni. Jadi saya terima kasih lah nak ucap mari ya. Sedih lah dia sedih tak apa. Besar lagi. Minggu depan kita orang balik KL dah. Nanti jumpa berubah pula muka. InsyaAllah. Comel. Dia lah ni ni. Berapa kg? Ni 3.47. dia benarnya kalau dia 3.7. Dia duduk atas nembel tu kan, apabila duduk atas nembel tu kan baby kan jadi gerak. Hidup maintain ke 3 ni 37. Sebenarnya 3 ni 37 nak masuk 4 kilo. sebab lah lelaki main ambil masa ambil gambar tu cepat kayak gitu kan. Jadi ambil kat mana kau tu dah. Jadi lepas tu tak 3.47. Mulu jaya. Mulu jebek mulut tu. Jebek. Semangat dia. Kita sambut jap lagi lah ni. Kita ada benda nak pecah. Betul. Okey, nampaknya saat ni Anik dengan Fira mari. Lepas tu kita terima pula tetamu baru Kak Wang Anak. Terima kasihlah Kak Wang bawa nasi bagi dia. Allah akbar. Semoga murah rezeki lah kau dah. Selamat berpantang lah. Lo memang berpatah lah kalau lo. Ya. Pasal berpantang lagi sama satu hari. Ni 43. Belok dah. Lo baru nak masuk 2 hari. Banyak lagi perjalanan ni. Jauh lagi. Mami. Ada Mami. Orang nak balik dah untuk buka-buka mata. Habis lo kecil gini kau? Puak orang panggil dari Busulu tu ambil kan hanya dah. Oh dia Putih lah. Lah ni lah. Putih hati. Nak pakai dia rebus ni. Sebab yelah nak maghrib dah. Lepas tu sulung nak ruang betul lah. Tak ada apa. Yelah. Belum bel lah. Apabila ada anak ni kita tak boleh balik. Asal nak maghrib boleh Betul. awal sikit Awal sikit pada maghrib. Apa ni dah bel. Ni bab ni dekat lah. Yalah. Long no lah. Gapo-gapo kalau puas ke? Kalau puas ni puas ke? Gigi kata panjang. Bukan boleh nak main biji balik. Malam ni kau. Ada hal kalau nak ni temen tak ada hal. Ni mari lah. Tak ada gapo ni. Tak ada gapo lah. Dah lagi. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi? Boleh. Gini. Kita kan sama-sama dah. Jaga tu. Gigi janji atas pukul 11 lah. Atas pukul 11 bagi dan gedor tu. Settle luar air apa semua. Kau kan boleh on. Kalau nak main sampai pagi pun lepas subuh boleh off dah. So pukul 11 tu. 11 lebih tu sampai pukul 1 2 gitu. Kau kan? Ada. Direct tak apa. Direct tak apa? Direct pun tak apa. Direct tak boleh tak? Apa? Daddy bang, daddy. Sama kita. Mana ada dia gotu ni. Ini ada jasa bini beranak tengok. Bukan. Dia gini. Dia jasa ni lain. Hak gini lain. Bagi orang kecil. Jadi sama ke? Kau takut kena. Ada. Kita sama kat ni. Ada ni beli ni kan. Gitu ya. Tak rasa nampak. Benda gini buat kita minat kan. Kena anak tu. Tak boleh. Biasa tu ya depan orang ya caca. Kalau lelaki mana ada caca je memang.
Pembuktian lah kata. Kalau sebelum ni kata suami, dan ni jadi bapa Nanti kan kalau kerja kan ada kerja. Hidup. Okey ni Alun nak ucap terima kasih dah ni. Nanti kita salih ke mak dengan abah, lepas tu kita salih ke papa dengan mama ni. Semoga sihat dah ni. Lu pernah dengar ni lepas ni nak balik Ganu kan? Balik jadi balik balik dah ni Ganu deh. InsyaAllah. Jadi kita jumpa patas sana dulu. Lepas tu mama bapa nak lagi cuma tak ada lagi balik kerja. Tak apa biarlah waktunya. Lu pahal lah orang. Takkanlah ke penat-penat orang nak mari, biar rehat dulu. Nanti boleh jumpa juga. Lewat lah tak sedap lah pulak tu. Jadi guys, ni nak balik dah. Ni kan kira adik saya lah ni. Ni abang saya. Ya. Abang saya dari dulu lagi ni. Ya. Kata bibi sama. Muka tu tak tahulah sama ke tak. Muka ada. Ada lah sikit-sikit kata. Cuma semak ni lagi lah. Ni apa ni? Tak ada masuk. Tak ada. Okey. Itulah okey. Jadi ni dia nak cakap terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh balik kan tu buat kita molek lah. Okay, kalau dengan anak kalau sebelum ni kan berdua. Berdua tu boleh tetek lagi. Yang ni dah bertiga ni hati-hati lah. Lepas saya tu hilang juga. Betul. Sebab kita pun jenis Dia tak khabar dah. bukan tak khabar sangat, cuma ada tak. Betul. Ada masa gerai juga. Umi tu. Tak apalah. Sebab dia duk ada shoot sini. Biarlah apa punya. Ya sama juga Umi ni pun. Umi yang ni juga. Cucu Umi juga. Sama je. Bagi Umi jaga mana. Bagi Umi jaga. Dua sekali lalu. Package. Misi kita dah. Misi kita Pukul 11 sampai pagi. Sampai pagi. Tak apa. Kau ada. Boleh dah? Boleh kau ada. Okey, lepas tu untuk gapo-gapo nanti nak balik ke Kota Panjang nanti tu 10 sudah Memang 10 dah. 10 lah. Sebab dia tak apa no. Yalah. Okey. Tak boleh kau tu kau. Nak batal apa semua royak Ni ada lah. Batak mana? Batal lah untuk tapi. Tak apa. Baiklah tu nanti Nanti kalau tak ada royak ni mai kata apa. Baik. Alright. Jadi balik ni dah. Baik insya-Allah. Okey Fira. Terima kasih Fira deh. Nanti kalau kita jumpa sana lah pula nya. Jumpa pula. Mata ya ni. Esok lusa ke lalu. Ada juga. Memang dah. Kalau ni kan. Pop bibir apa siapa bibir. Bukan. Macam saibok. Macam saibok ke pada atas tu letak besar belakang. Boleh maaf lah kalau bawa slow bini saya baru gitu. Ada apa dia community lah. Belakang saya tak ada manusia. Betul. Kalau ada orang aku nak berkata, tanya nak bayar berapa? Royak dia mungkin dan juga. Ada mau lebih ni kan. Betul. Dah berapa kita tanya, nak ke benda belai paper bag? Tak jual. Okeylah, terima kasih ni. Kita sambung lagi guys. Okey guys, itulah tetamu istimewa Long dengan Tia and anak kali ni. Ni ataupun dikenali dengan Fin dan lepas tu kawan Umi, Kak Wah. Untuk kali ni konten tetamu istimewa. Okey. Jadi yang lain insya-Allah nanti dia balik pucuk lah sebab masing-masing duduk di KL. Masing-masing ada kerja. Tak apa lupa tu. Ini yang terdekat. Insya-Allah nanti ada lagi lagi buat konten tetamu datang lagi. Okey. So harap korang enjoy, happy untuk konten ni. Kita jumpa pada next episode. Jangan lupa support semua acting, jangan lupa doakan bini saya cepat sembuh dan anak saya diberi kesihatan yang cukup dan sihat selalu. Dan jangan lupa support mam saya dekat Sarawak nanti, okey? Yang paling penting kali, jangan lupa support acting. Ni saya pakai baju acting guys. Garas. Belakang adalah acting, ada lagu juga. Jangan lupa support Akak Bella juga. Okey? Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Yang paling penting, subscribe guys. InsyaAllah konten akan lebih menarik nanti. Assalamualaikum, bye-bye. I love you guys. Yang mendoakan saya dan Tia.